video tu telah saya arahkan untuk mereka turunkan kerana ketelanjuran saya bercerita tentang pengalaman saya. Dan personally saya dah pun berhubung dengan Datuk untuk penjelasan dan permohonan maaf saya. Saya telah melakukan sedemikian rupa sebab saya menyesali jalan cerita yang saya ceritakan tu. So personally saya cuma nak kena bagi tahu kepada saya punya mohon maaf saya kepada peminat-peminat beliau, pendukung beliau, dan orang kata apa, beliau sendiri, supaya dapat memaafkan kekhilafan saya bercakap. Dan apa yang paling penting, personally saya dah lafazkan panjangkan pemaafan saya. Kau lihat tu? Kita message. Kalau boleh kongsikan apa respon daripada dia baca tapi tak ada apa respon. Dia baca tapi tak ada apa respon. Pelakon Farid Kamil memaklumkan sudah membuat permohonan maaf kepada penyanyi Datuk Jamal Abdillah atas ketelanjurannya ketika menjadi tetamu pada satu sesi podcast baru-baru ini. Ketika ditemui Bulan, Farid atau nama lengkapnya Farid Kamil Zahari berkata, dia menyesali kehilafan dan ketelanjurannya dalam berkata-kata ketika bercerita tentang pengalaman yang dilaluinya. Perjelas Farid, dia juga sudah membuat permohonan maaf secara peribadi kepada Raja Pop itu namun tidak dibalas. Dalam pada itu, pelakon filem Rempit ini memaklumkan sudah meminta pihak terlibat untuk menurunkan video tersebut selepas tular dan menyorot perhatian ramai. Terdahulu, Farid meluahkan rasa kesalnya selepas difitnah mengambil bahan terlarang sewaktu majlis pelancaran filem Anwar The Untold Story ketika menjadi tetamu pada sesi podcast yang diberi nama Podcast Lelaki. Farid kemudiannya menerima respon yang pelbagai daripada netizen yang berang dengan tindakan pelakon itu yang memetik nama Jamal. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.